Lepas tu memang ada 3 je Maggi kita. Oh, cari molek yang tu. Celek dengan mata. Tu, ni. Orang jadi rindu. Betul tak? Betul, tunjuk pakai pisau. Saya tak boleh, ni kuali ajaib saya. Kuali DIY. Sebenarnya tak nampak buat semula. Buat semula. Giginya imbas. Oh, saya ingat imbas apa? Sama-sama makan tetap. First lagi, welcome back to my channel Elris. Kepam. Okay, so malam ni saya datang masak dekat rumah FA guys. Sebab dia orang teringin dan craving nak masakan saya. Jadi dia request benda simple je, alhamdulillah, iaitu Maggi. So malam-malam tak ada benda lain lah. Dan saya pun datanglah dengan anak bini saya dan saya membawa alatan perang bersama kuali ajaib saya khas. So kita akan menggunakan kuali saya ni. Telur 3 biji saya bawa. Woi. Nampak? Telur 3 je, kita 4 orang. Grade A. Chef tak makan. Oh, chef diet. Lepas tu memang ada 3 je Maggi kita. Oh, ngam-ngam 3. Tapi bukan brand Maggi lah, brand Memi. Tak ni guys. Cuma kita panggil Maggi sebab biasa kan. Saya akan buat satu persatu sebab saya tak pandai lagi untuk buat Ketiga-tiga sekaligus. 3 sekaligus. Saya tak pandai lagi. Saya kena buat satu dulu. Okey sayang. Jadi jom kita mulakan. Saya tak silap ajar masak Maggi ni sebab semua dah pandai. Kita nak buat Maggi bodoh je. First kita guna air. Air dah tapis dengan Mana bawang tak potong? mula. Silap saya buat warna gitu. Mana warna mohok ke pula. Bunga lah. Guna aja. Nak bawang. Mana bawang? Bawang apa yang saya nak? Oh, siap potong dah yang. Wish. Siap potong, siap cap kulit tu. Baik tu. Ni rumah orang selalu masak memang macam ni guys. Mana papan pemotong Ferry? Cari molek yang tu. Celek dengan mata. Tu, ni. Saya jumpa tu. Kok tu barang. Tak bagi saya lah. Tak. Sini Oh, je. duk gitu je. Nak ketuk bau je. Oh. Saya nak ketuk bau dengan pisang. Sorry lah. Tiba-tiba bila masak kayu sedap, orang jadi rindu. Betul tak? Betul, tunjuk pakai pisau. So, orang tu terpaksa cakap betul guys. Pandai lah yang. Satu punya language. So, ni cara dia buat. Yeah. Woi, style lah. Tu pun style. Ui. Kita sekarang jam 10. Kita tak nak lewat sangat sebab Rias school esok. Aiman dengan Ferry pun Cool juga. busy. Aiman dia ada Dia mengajar kat sekolah Ria. Yes. Tapi bukan sekolah. Aiman sekarang part-time lecturer. Walaupun korang tengok Aiman YouTuber, tapi at the same time dia sekarang ambil part-time lecturer. Apakah Gecko? Nantikan konten Aiman nak. Okay, so hari kita pun dah. Sabar. Tengok Ria dulu. Ye. Wow. Esok sekolah tak tidur lagi. So hari kita pun dah mendidih. Mana mendidih? Oh, mendidih. Siap bawa kuali ni. Saya tak boleh, ni kuali ajaib saya. Kuali DIY. Dia jadi kayak ekor nak masuk dekat dapur ke. So saya macam tak apalah, bawa je lah. Sorry lah kalau gegar guys. Berat juga benar kamera ni. Letaklah apa yang. Okay, so kita akan masak seperti biasa dulu. And kita tengok reaction dia orang pula guys. Altai, yang main Erika tu. Main depan lah Rias. Kau main friend. Yes, main depan. Dia nak masak sini. Go. Okay, so ini cara nak masak dia guys. Kalau boleh saya tak nak air banyak sangat. Banyak. Tak ada, Maggi bodoh je. Maggi bodoh ni lah, you guys will Ya. love and jadi rindu. Maggi bodoh asrama lah, kata mudah. Okay, banyak lah air. Oi, apa ya tu? Main depan. Rias, Erika. Go play in front. My God, apa ni budak-budak ni? Ada lagi kau tu, Rias nak juga. Tu apa? Ada. Dia nak ambil Erika punya. Dia tak boleh pak makan. Dia nak makan dah ni. Ni Rias, tengok. Mami saya ada bagi. Kalau, sedap. Kalau kau nak tengok Papaman ada dekat sana guys. Dia. Kalau nak tengok Rias makan ni ambil. Okay. Ni sekut lajeng ni. Sekut lajeng. Legend. Jam-jam dulu ni. Nampak? Memang sekut lajeng ni memang adalah rumah saya je. Bagus awak ni. Mana yang? Bukan apa Yo. Man? Tengah set up. Tetap. Hari ni kita akan mulakan kita punya konten. Wow. Aiman ada konten guys. Nampak Aiman ni perlu penggerak ya, penggerak. Ya. Kalau tak ada penggerak, Ya, betul. tapi itulah gunanya ada kawan. Saya dah ajak dah Afiq dengan Sulong. Sebab yang lain tak ada, yang lain kat Kelantan. Tapi dia orang tak free nak buat macam mana guys. Susah. Okay, so bila dah cantik tekstur,
Tekstur dah cantik, tengok tekstur Maggi kita tak nak lembut sangat. Lepas tu air pun ngam-ngam gitu. So masa untuk pecahkan telur. Sayang tak nampak buat semula. Buat semula. Tak cakap. Guys, saya gitu je. Yalah, tunjuk orang cara sayang. Daripada dulu lagi tanya dia orang pun dah kenal lah. Ya ke? Saya baru kenal. Okay, kita kembali sebentar lagi. Cut! Kau dah boleh ambil nasi sekarang. Lupa. Tengok dia punya tu. Mendidih tu cantik kan? Uish. Okay, so kita dah settle ketiga-tiga Maggi kita malam ni. Okay, done. Yeah. Aiman gimana man? Hah? Gimana? Man di preparation shoot dulu ah. Jadi kita akan makan. Mantap lah man. Launching. Okay. Tapi kita akan makan ni dulu. So ketiga-tiga dah settle ni. Masa untuk saya hidang kepada semua. Let's go. Saya pun nak tengok macam mana reaction. Adakah sama dengan saya masak untuk isteri saya kat rumah ataupun lain. Weh, Rias makan nasi goreng ni kau tadi? Oh, nasi goreng seafood. Oh, hebat Rias. Mudah. Oh. Sebutir. Tak apalah sebutir pun. Asalkan makan. Satu-satu guys. Sebelah tangan pegang kamera. Kenapa saya buat macam ni? Kenapa buat Maggi pun nak buat konten? Ada sebab dia. Momen nak disimpan. Lepas tu nak encourage teman-teman yang lain. Datanglah berkumpul. Tengok bila saya start, walaupun buat Maggi, Aiman buat konten tiba-tiba luar tu. Nampak? Mami Ferry, jom. Dia kena makan panas-panas. Mami Joanna, jom. Makan panas-panas, betul. Okay. Tak tahulah sedap ke tak. Mami Ferry. Papa jom, Papa. Papa. Ha, pilih nak mana? Inilah kegemaran saya. Saya selalu minta kat suami saya. Dia nak Wow. Wih, Ferry dia seram sikit orang pro. sebab saya tak perlu. Bukan, sayang kan saya kena terima sebab sayang isteri saya. Okay. Ha. So kita akan makan. Ini orang panggil Maggi goreng bodoh. Maggi goreng bodoh. Maggi goreng asrama. Apa nak tinggal api tu? Sambil-sambil Papa tinggal api tak apa-apa. Papa jangan tinggal Mami Ferry je papa. tinggal api tu. Jadi. Oh. Sedap ni kalau makan waktu hujan-hujan. Oh. Kenapa tak Maggi goreng gini? Ha, ni kalau Fira ada ni tak ada ni. Fira ada ni. Fira nanti aku buat pula okey. Dia berhari ni kan ada Fira ni. Ha, Ibrahim nak. Datuk bila nak masak Datuk. Weh. Sedap tak? Sampai sekarang dia tak dapat salmon dia dari saya. Oh, Tak boleh salmon. salmon. Sedap ya. Okey, so Mami Ferry lulus guys. Lulus. Alhamdulillah. Sedap. Sayang, Saya dah udah memang sedap sama. try dulu. Oh, kok sebab hari ni masak kat tempat lain. Ha. Dia sedap sebab Maggi dia tu lembut. Dah eh? Wah, alhamdulillah. I love it. Makan nasi anak daddy. Jap. Okey, tu dia Kalau cili Erika. padi ni. Sebab Maggi dia ni lembut. Nampak? Kalau kita teh dia duk petok situ Maggi, petok waktu bahaya panas. Oh, ya. Behel. Jadi guys, korang boleh je guna Memi sebab rasa dia sedap je. Mungkin tak biasa kan, duk biasa Maggi tapi try Memi, sedap. Lagi satu yang Gardenia pun sedap. Kena makan panas-panas. Okay, so Papa Ma dah sampai. Man, Maggi ni mungkin akan buatmu terimbas kembali zaman duduk rumah sewa man. Masa belajar. Oh lolo, nak attention. Amin. Ni sebelum buat design ni kita makan ataupun tengah-tengah ni. Oh, tengok Papa Ma makan. Dia memang presiden Maggi lah. Presiden Maggi. Oh, Maggi bodoh tu man. Tapi Kecek gini. terimbas tau. Dia ingat imbas ke tak? Giginya imbas. Oh, dia ingat imbas apa? Sama-sama makan tu. Okay. Oh, dapat tengok orang makan kenyal dah. Dia Maggi yang perlu dinikmati. Begini ya. Betul? Dia ada part kita kena makan pelat-pelat sikit campur goreng sini. Tapi ni kena ada juga timing ni. Timing untuk makan Maggi. Maggi bujang. Maggi bujang. Sedap roh. Sedap ah. Maggi bujang, Maggi asrama. Walaupun kita dah kahwin, kita masih makan Maggi bujang sebab sesungguhnya inilah paling senang sekali nak makan. Ya macam-macam nama ada ni. Maggi bodoh bodoh. lah. Maggi bodoh. Maggi asrama. Maggi PLKN. Wish, PLKN saya tak ajeng gi. Dia PKN. Ferry there. Dah. Ya. Oh, Joanna lagi. Ha. Best kita ya lopak mata. Dah.
Best kita je lopak. Jujur lah best kita lopak. Lo ni ada mula dah? Ada mula ada. Dalam ni ada. Okey. Ada. 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 Dengar ura-ura. Okey, dua ketul ni. Dah lama dah kan stop bikin rumah. Cak. Alah comelnya Erika. Hello. Kalau saya nak juga boleh. Hello. Wow. Wah, okey. Ush. Tak nampak. Sedap. Sekejap. Tapi sayang kering sikit lah. Air. Power makan air. Okey, ni Rias. Ha? Rias. Oh dia. Iya. Sorry. Tukar. Tak ada apa tukar. Tapi dia kering sikit tau. Kering sedap ah. Masing-masing. Kering. Oh ya. Dia kena ada juga basah. Tak tahu yang dah tai-tai. Benda ni dia basah juga. Cuma bukan berkuah. Dia basah. So saya pun dah siap lagi cuci pinggan mangkuk. Biasanya chef tu okey. Koli saya. Koli saya tak ni, saya tak boleh koli saya tu. Koli ajaib saya tu sebab koli kau. Kalau yang tak jadi tu. Oh ya. Koli ni. Marilah sampai standing. Oh ya. Pagi tadi Ambil college dulu kan. Ada makan sebelum balik makan Maggi tu, pergi dating. Uish, kena sell. tak pernah ada dia. Betul. Aku dah rekod ni. Okey. Ada. Syok gila. Aduh. Habis dulu dating, lepas makan Maggi. Time tu makan dalam baldi kau? Dalam Baldi ada. dalam gayung. Gayung ada. Water heater ada tak? Mau baldi tu ramah sikit dia feeling ramah sikit. Kalau feeling tengah-tengah bala dalam gayung. Bijak. Banyak benar nak cerita lama-lama study dulu. Aiman stress, tak ada idea nak buat design. Saya pukul pintu, drawing hilang. Banyak. Saya kalau tak pukul 3 pagi baru tak datang. Baru datang idea tu. Itu best tu feel dia tu. Tu tak tidur pergi sekolah. Pergi kelas lebam. Biasa tu architecture student. Itu normal. Setengah jam lagi nak ke kelas, baru nak pering lah, baru nak mandi lah. By the way guys, Aiman ada buat konten juga malam ni. Special juga untuk FA dan JR. Jadi ya, korang jangan lupa tengok konten Aiman. Mungkin konten saya akan post dulu. Sebab Aiman dia take a few days juga untuk edit. Aiman dia edit sendiri guys untuk result yang gempak. So korang kena hargai karya Aiman. So korang jangan lupa share and support Aiman Noah, okay? Ya, insyaAllah. Hai guys, so after semalam kita lepas siap makan apa semua tu, saya pergi sambung buat konten Aiman. What happened next tu korang boleh tengok dekat konten Aiman lah, okay? Jangan lupa pergi support konten Aiman. Bagi semangat dekat dia. Tanda dia orang kata rajin buat video, okay? Jadi sampai sinilah saja video kita. Sorry guys, and hope makanan korang habis. InsyaAllah jangan lupa komen untuk next video lagi apa yang saya nak buat dengan Aiman, Rias dan siapa yang ada, InsyaAllah, okay? Teruskan support. Bye bye, Assalamualaikum dan selamat malam. Oh by the way, tahniah kepada adik-adik SPM. Congratulations yang dapat A banyak. Yang kurang dapat A tu pun jangan risau, jangan sedih. Life long journey ahead. Okay, teruskan semangat and make your parents proud. Ingat, SPM adalah kan pengakhiran hidup korang. Itu baru starting point. Okay, teruskan melangkah. Dan jangan lupa pada yang satu, InsyaAllah.